Beza tak hibah dengan rasuah? Satu hibah, satu rasuah. Kalau hibah, kita bagi harta kepada sesiapa pun, bagi secara sukarela. Dan kita tak minta apa-apa balasan. Kita tak mengharap apa-apa pembalasan pada orang yang kita bagi harta tu, hibah tu. Tapi berbeza dengan rasuah. Rasuah, kita bagi rasuah sebab kerana ada kepentingan. Kita minta rasuah ada kepentingan. Kalau hibah, halal ke haram? Hibah halal. Dapat pahala tak? Allah Ta'ala bagi pahala. Rasuah, haram tak? Haram. Dosa tak? Dosa. Ya, sebab tu Nabi kata orang yang ambil rasuah, terima rasuah atau minta rasuah, kedua-duanya masuk neraka. Pemberi rasuah masuk neraka, penerima rasuah masuk neraka. Tapi kalau kita beri harta hibah, Allah bagi kita pahala. Pasal hibah kita tak mengharapkan apa balasan, tapi rasuah kerana mengharapkan ada kepentingan rasuah. Jadi rasuah tu haram, hibah tu halal. Hibah syarak galakkan, rasuah hukum haramkan. Nampak tak tuan-tuan? Beza, satu rasuah, satu hibah.